Guys, kereta Kodwa QV guys. Semua. Tu apa maksud tu? Saya duduk sini. Okay bang, experience sikit lah. Kau nanti saya boleh share kat kawan saya tu. Okay, yang ni display dia 9 km estimation dia. So dekat sini kita dapat dalam normal mode. Dan kita bawa info kat sini pun ada rigger dia. Kemudian kita turun naik atas balik untuk dia punya sport mode. Semua kawal dekat sini ya? Semua kawal kat sini. Gerakan gear ni semua kat sini. So macam apa, handbrake tu? Ni auto. Kita boleh setting dia dekat sini. Macam ni? Untuk dia punya hook ni. Service brake kat sini kita boleh setting. Oh, dia punya frame dia punya start emblem semua kat sini. BMS ni untuk tekanan tayar. Leading kat sini lah, tak perlu nak beli device extra buat ni. So dekat sini dah punya listening wheel, automatic, sport mode, comfort mode. So kita kat sini kita dapat adjust based on Oh, saya ni maksudnya boleh adjust sport mode ke comfort lah. So dia akan beratkan lagi ke atau ringankan lagi. Dia ni dia boleh connect dengan Apple CarPlay semua tu? Semua ada. Apple dengan iOS. iOS ni dengan Android. Child presence detection ini boleh on eh. Kalau kita kunci kereta ada pergerakan orang kat belakang buzzer akan bunyi. Oh, faham. Okay, ni electric parking brake kalau kita nak auto on dia. So that's mean kita masuk dia berhenti, kita tekan je neutral, button ni akan naik terus. Okay, tu kalau kita nak matikan kan. Kalau macam kita nak jalan tu, kita nak turunkan handbrake tu di kita jalan je lah. Oh, pakai seatbelt. Seatbelt kena pakai. Kalau tak dia tak bagi-bagi. Oh, saya tekan minyak. Tekan minyak automatik dia jatuh lah. Faham. Berapa tadi macam mana bang? Harga dia? 80,000. 80,000. Yang tu tak termasuk insurans. Tak termasuk setahun cuma. Setahun cuma? Kalau tapi hotel tak tahu lagi kan harga. So tahun depan baru kita tahu. Ya, betul. Kemudian dia punya bateri 275 monthly lah sampai 9 tahun. Kontrak sign di Perodua, bukan di bank yang bateri tu. Di Perodua, okey. So lepas sign apa tu semua, kemudian sign dengan bank, baru kita boleh register. Boleh bang, pusing sini kejap. Tapi bukan saya bawa lah. Boleh. Yang ni dia punya reverse rear view camera. Wih, lain macam. So kat sini tak perlu kita pusing-pusing kepala lah nak tengok benda belakang. Ini boleh nampak. So, tengok. Yang ni dia detect belakang saya semua. Yang ni semua sensor dia. So, kalau kita nak tengok dia punya 360 kamera button ni, ini untuk manual setting untuk tengok kan. So kat sini kita boleh nampak blind spot. Contoh, bus ni dah halang view kita pasal dia punya kamera tempat. So kalau kita nak keluar simpang, instead of kita jenguk kepala macam ni nak tengok, nampak. Ini dia punya daripada view atas ni. Dia macam cakap apa, sistem safety dia apa je ada? ABS ni semua ada. CCTV kamera, apa dia punya blind spot mirror ni. Dia punya auto yang ni ADAS. Okey, faham. Okey, dia ada yang control dia buat macam tu. ACL. Dia ada kalau yang selain daripada tu semua kita boleh adjust kat sini. Airbag tu macam dia seat ada main dual sound. So dekat sini kita boleh linkkan dia language, hotspot, Bluetooth, Wi-Fi. Dia punya safety kat sini, front corner sensor,
surround view monitor, parking distance volume control, lights monitoring. Ini kalau kita rasa annoyed, kita pilih kat situ, kita boleh off kat situ. Bunyi apa? Ni sensor. Sensor dia. Oh, okay. Tapi dia off dia tak pakai. Rugi lah, dah ada benda tu tak pakai. Kadang-kadang kita nak keluar dari parking atau nak masuk parking rasa macam bising sangat. So dia ada nampak dari orang lalu tadi kan, tiba-tiba dia so SOS button ni, yang ni untuk kecemasan. Kalau kita tekan button ni, waktu kita dah register kereta, dia akan link terus dengan kita punya issue. So contoh kalau kereta ni apa-apa berlaku, kita tekan button ni, issue kami akan dapat. Okay, lepas tu linking dia punya message. So dia akan call kita, tahu apa kecemasan. Biasanya kalau apa-apa insiden berlaku, dia akan automatic keluar SOS, dia akan terus direct ke bahagian kecemasan hospital. Canggih betul lah kereta ni. So SOS mata ni mostly harga kereta yang harga 200,000 ke atas ni. Dia macam Tesla dia lah. Okay, bagus. Patutnya korang kena datang dekat showroom ni guys. Ni showroom kat mana bang? Putrajaya? Putrajaya. Korang boleh jumpa abang ni, Abang Jas ni. Korang kena datang sini kan. Jangan masuk-masuk kat komen tu pelik-pelik Aku baru nak perasan kereta ni tadi pagi, so aku datang terus kat sini. Daripada aku tengok benda yang pelik-pelik yang kau komen tu. Okay bang, terima kasih bang kerana explanation. Ya, cantik. Lampu ni yang cantik ni. Tu lah, lampu dia tajam tu. Ini dia punya yang ni. Ini kira macam spotlight dia. Besar betul. Ngamsoi, cantik. Itu lampu biasa dia, yang ni DRL. Yang ni dia punya. Yang ni hidup ke apa? Lampu signal semua. Oh, lampu signal. Okey, yang ni benda bawah. Bos. So benda basic yang kita kena jaga, yang ni per year. Kemudian yang ni pun per year lah. Dia punya wiper ni. Yang warna biru ni cooler ni. Ini untuk minyak cooler, air cooler ni. Air cooler. So kat sini kita masih lagi pakai bateri biasa. Bateri ni pun kena jagalah 3 tahun 2 tahun macam tu kena tukar. Oh juga besar, luas juga dalam ni. Hati-hati. So bateri yang untuk EV dia tu belah bawah seat. Oh, bawah seat. Belah bawah ni. Kita boleh nampak kalau kita tinggal pada bawah boleh. Ni buka macam tekan je lah. Oh.